mak ayah, adik-beradik semua sudah meninggal dunia. Sekarang rumah pusaka anak alung yang duduk. Apa hak saya yang tinggal seorang kepada rumah dan tanah pusaka tu? Saya ada baca tuan punya komen lagi satu. Tak apa tuan, kita sama-sama belajar. Tuan tanya, saya cuba bantu supaya dapat penjelasan. Tak apa, kita ni sebenarnya sama je. Okey, saya jawab soalan tuan. Kalau ikutkan, kalau tuan adalah waris faraid ataupun anak kepada si tuan punya hartanah tu atau rumah rumah dan tanah tu, sebenarnya ada hak. Cuma nak kena buat urusan pusaka semula. Kena susun balik waris-waris faraid tu. Maksudnya kalau mana yang dah meninggal selepas daripada tuan tanah ataupun pemilik tu, dia layak ke atas satu pusaka tu. Kena susun balik semua. Lepas tu mohon bicara. Jadi cuba dapatkan hak masing-masing. Lepas tu bincang balik dengan cucu ni yang anak abang ni, dia nak beli ke rumah tu ataupun yang dia duduk tu, dia nak beli ke ataupun macam mana. Kalau kata dia boleh bayar tuan punya bahagian faraid, dan harga tu tuan selesa, minta dia bayar. Lepas tu dia nak duduk macam mana ke apa ke, itu terpulanglah pada dia. Sekurang-kurangnya tuan dah dapat bahagian lah. Jadi at least tuan pun rasa lega. Kalau saya pun hak saya dah dipulangkan pada saya pun rasa seronok. Kalau contoh nilaian harta tu, contohlah katalah 20,000, 30,000, satu amount juga. Jadi sekurang-kurangnya duit tu boleh dimanfaatkan. Mungkin tuan ada keperluan untuk guna. Jadi sebab tu saya punya cadangan, bincang balik, uruskan balik. Bincang uruskan balik atau harta pusaka ni dan ambil bahagian masing-masing. Maksud ambil bahagian masing-masing ni mungkin daripada tebusan. Tebusan lah kita cakap, tebus lah. Tebus tu maksudnya dapat pampasan lah. Bahasa mudahnya pampasan lah. Daripada harta pusaka tu, daripada biar je macam tu. Nanti silap-silap, contoh. Sekarang ni pun saya percaya soalan ni pun macam belum urus lagi, betul tak? Jadi kena urus lah. At least kurang-kurangnya yang duduk tu pun dia pun tak berdosa sebab mungkin dia tak tahu. Jadi kena diberitahu. Kalau tak tahu, yalah kita sama-sama belajar dan cuba perbetulkan. Daripada kita biar je sampai macam tu. Okay?